Cikgu 360 mercun. Mercun? Total import mercun di Malaysia pada tahun 2025 bernilai 130 juta ringgit. Ini satu angka yang besar, terutama sekali pada bulan Ramadan menuju ke Hari Raya. Dan persoalannya, boleh ke nak jual mercun dekat Malaysia? Boleh. Mengikut Akta Letupan 1957, semua penjual mercun kena dapatkan permit daripada Balai Polis. Dan hanya ada 45 jenis mercun yang sah dijual di Malaysia, which is kita panggil dia kategori Happy Boom dan Pop Pop. Alah, Pop Pop yang Bila kita baling mercun, ini menjadi bentuk curve kuadratik. Pasal jarang kalau kita baling something, dia naik ke atas balik. Sebab tu dalam soalan SPM boleh ditanya berapakah jarak dari mula baling sampailah ia sentuh ke tanah. Bila sentuh tanah, ketinggian dah tak ada. Height H equals to 0. Masukkan dalam equation, dapat nilai, barulah boleh cari caranya. Kadar bakaran sumbu mercun secara kasarnya ialah 1 cm 1 saat. Maksudnya kalau sumbu mercun tu ialah 3 cm, awak ada minimum 3 saat sebelum mercun itu meletup. Jaga-jaga. Dan lepas dia meletup, pelbagai warna terhasil. Macam mana mercun dapatkan warna-warna yang terpelbagai itu? Dengan kita tambahkan logam-logam tertentu dekat dalam bahan letupan tersebut. Contohnya, nak dapatkan warna merah, gunakanlah strontium. Nak dapatkan warna hijau, barium. Nak dapatkan warna kuning, natrium. Nak dapatkan warna biru, kuprum. Ingat, dengan ilmu, kita boleh mewarnai kehidupan kita. And that is why education must